Assalamualaikum, morning. Bos, saya kena cari berik lah bos tadi. Aku dah letak file atas meja kau. Kau pergi buat kerja terus. Okey. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Baru kan? Budak Intan? Bring tu. Kau daripada mana lu? Daripada tadi lah kan? Daripada tadi lah. Kau dah makan belum? Belum lagi. Kau breakfast dulu. Tak makan mana boleh kerja? Bukan kerja dulu ke bang? Aku dah 10 tahun lah kerja sini. Kau relax je. Kerja-kerja ni boleh KIV semua. Ini bukan company bapak kau. Betul lah? Ya, Betul lah. betul. Gaji pun dia bukan naik pun. Apa-apa nanti kau beritahu abang lah. Linda. Anak si Mazlan tu, dia ada skandal dengan bos tau. Nanti kau tahu lah dia masuk skandal. Jangan dia satu department sudah. Bila nak start kerja bang? Kau buat semua. Bang, ni bukan PC ni bang. Macam mana saya nak buat kerja? Aku dulu guna kalkulator. Kau kena bersyukur. Kau buat je kerja yang kau boleh buat. Dah lunch je. Dah lunch je. Dah lunch je. Baru makan tadi bang? Baru makan tadi? Dah lunch lah. Lunch kena pergi. Abang, pembaris ada tak bang? Nak pinjam sekejap. Nak pembaris. Ui. Tak apa. Bang. Tak apa bang. Aduh bang, okey. Bang, ada customer abang? Kau bagi je benda ni kat dia. Kau Oh. cakap yang company kita ni Okey. buat business card. Lepas tu boleh custom macam-macam lah. Itu je. Lepas kau bagi dia. Dia nak beli, dia beli lah. Dia tak nak beli tak apa. Bapak kita punya company kan. Macam mana tadi? Saya cakap tak tahu lah macam abang cakap tadi. Kalau dia nak buat nanti datang lah kan. Oh. Linda, malam ni kau buat apa? Dia pergi dinner lah. Siapa yang serve customer tadi tu? Dia dah hilang 15 juta tau. Kau yang main. Bukan saya bos. Ni ya bos, budak intern ni. Budak intern ni mana nak bercakap dengan saya bos? Abang yang ajak saya makan. Saya dah ajar dia dah semua. Budak-budak intern memang problem bos. Bos, dia yang bagi saya. Bos, dia yang bagi saya bos.